Saya cakap pada pengarah filem, saya kata buat apa filem macam ni? Saya cakap tuan. Dia ambil kaki, pergi letak kat janggut. Saya tegur. Dia mana faham, faham. Tak faham sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita tengok hari ini interaksi dengan Al-Quran, baca, faham dan amal. Okey, sempena dengan Quran Our World. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kita tengok cahaya di luar tu, nampaknya dah cerah, dah terang. Maknanya malam tadi bukan Lailatul Qadar lah. Nah. Dia Lailatul Qadar ni cahayanya akan menjadikan putih. Tak nampak cahaya matahari, putih sahaja. Kalau nak tengok kepada putihnya, 19 Ramadan pun putih juga. 21 Ramadan hari itu pun putih juga. Jadi semalam, hari ni tak putih. Kita tengok besok pula tuan-tuan. Baik. Di dalam Al-Quran dia menyebut tentang Lailatul Qadr. Bila Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Diturunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Baik, Allah gunakan perkataan inna anzalna. Sesungguhnya kami. Kami itu siapa? Allah. Ustaz, Allah ni banyak ke? Allah satu. Habis itu kenapa Allah gunakan kami? Kami kan bukan ramai, 2-3 orang kami. Itu bahasa kita. Bahasa kita kami ni 2-3 orang kami lah. Tetapi untuk Allah menjelaskan tentang kekuasaan dia. Allah menjelaskan tentang kebesaran dia. Allah menjelaskan tentang kehebatan dia. Maka Allah akan menggunakan perkataan kami. Tetapi kalau Allah menjelaskan tentang sesuatu yang menunjukkan Allah itu dekat dengan kita, hampir dengan kita, Allah Ta'ala tak menggunakan kami. Allah menggunakan perkataan aku ataupun bahasa kita saya lah, aku. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepada kamu, di manakah aku? Jawablah, aku hampir dengan mereka. Allah gunakan perkataan aku menunjukkan dekat. Kita ni tuan-tuan kalau sama-sama kawan, kita guna aku. Sama-sama kawan, kamu nak ke mana? Aku nak ke kedai. Maknanya rapat ni perkataan tu aku tu. Allah dia gunakan perkataan yang menunjukkan kebesaran dia, menurunkan sesuatu yang hebat, Allah gunakan perkataan kami. Tapi kalau Allah menggunakan perkataan aku, menunjukkan perkataan itu adalah satu benda yang hampir, yang dekat dengan Allah, maknanya Allah dekat dengan kita. Contohnya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan, itu kaedah. Jangan tuan-tuan kata pula, Allah Ta'ala tu banyak, sebab tu Allah guna perkataan kami. Tak, kami itu menunjukkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Baik, yang kedua. Sesungguhnya kami menurunkan, anzalna, kami menurunkan. Who? Siapa? Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran. Baik, sesuatu benda yang baik, Allah Ta'ala gunakan perkataan anzalna, nazala, yanzilu. Sesuatu benda yang hebat, Allah kata kami turunkan.
maknanya benda itu sangat bermanfaat kepada kita. Contoh dia apa? Kami menurunkan hujan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kami turunkan daripada langit akan hujan. Maknanya hujan tu hebat. Kami menurunkan sakinah. Wa anzala sakinah. Kami turunkan ketenangan. Kemudian Allah kata kami turunkan Al-Quran. Termasuklah Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hadid. Allah Ta'ala kata kami menurunkan besi. Kami menurunkan besi di dalam surah Al-Hadid. Sesuatu benda yang hebat, sesuatu benda yang baik, maka Allah kata kami turunkan. Sesuatu benda yang turun tapi tak baik, Allah tak gunakan perkataan nazala. Allah gunakan perkataan ihbit. Ihbit, turun. Tapi turun dalam keadaan tidak baik. Contoh, qala fahbit minha. Qala fahbit minha. Allah berkata, hei iblis, turunlah kamu ke dunia. Maknanya iblis itu turun dalam keadaan yang tidak baik, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ini satu perkataan, satu benda tetapi banyak bahasa. Satu perkara tetapi banyak perkataan yang digunakan, menunjukkan keluasan Al-Quran. Lagi tuan-tuan membaca Al-Quran, lagi tuan-tuan tadabbur dengan Al-Quran, lagi seronok. Baca Quran ni tuan-tuan seronok. Allah Ta'ala sebut was-sama'i dzatil buruj. Dan demi langit yang ada buruj. Datang ayat lain pula wan najmi idza hawa. Demi bintang. Dalam ayat lain pula al-kawakib. Dalam ayat lain pula an-nazi'at. Bintang. Bintang. Tetapi Allah menggunakan perkataan yang berbeza. Kadang Allah panggil bintang buruj. Kadang Allah panggil bintang kawakib. Kadang Allah panggil bintang nazi'at. Kadang-kadang Allah Ta'ala panggil bintang itu dengan perkataan najm. Bintang. Najmi. Najmun. Bintang. Bintang di langit. Al-kawakib yang berkelip-kelip. Buruj. Gugusan bintang. Bima sakti, galaksi, gugusan bintang. Kemudian Allah gunakan perkataan an-nazi'at. Bintang yang bergerak laju. Yang bergerak pantas. Wan-nashitati nashta. Ada ulama kata dalam maksud yang lain. Tapi wan-nazi'at ada ulama kata bintang yang berpindah-pindah di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Hebat tuan-tuan. Al-Quran juga menggambarkan bulan dengan macam-macam nama. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Allah panggil Syahru. Syahru. Bulan Ramadan. Apa itu? Bulan kalender. Bulan takwim. Januari, Februari, March, April. Itu nama dia apa? Syahru. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu apa? Syahru. Bulan. Syahru. Bulan yang di langit. Itu bukan syahru. Itu nama dia qamar. Tu yang di langit tu. Yang sekarang tu. Tu nama dia qamar. Anak bulan yang orang teropong. Itu nama dia hilal. Sekarang bulan dah nak jatuh. Bulan dah nak habis. Nama dia apa? Urjun. Satu bulan. Tapi nama banyak. Dia berbeza dengan bahasa kita. Satu benda. Itulah nama dia. Seronok nampak? Awal bulan. Sedih nampak? Biasalah, hujung bulan. Menung nampak, Din? Isteri datang bulan. Kata dia. Sudah, tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham, sudah, tuan-tuan. Bahasa Melayu gitu. Bahasa Quran yang tuan-tuan khatam hari ni. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu, bila kita belajar Quran, faham. Baca, faham. Bukan boleh main faham ikut dan saja, tuan-tuan. Bukan boleh faham ikut dan saja. Jadi hari ni kita nak ambil daripada surah surah As-Saffat. Allah Ta'ala sebut di dalam surah As-Saffat ayat yang keempat. Ni.
Yang tadi apa Ustaz? Yang tadi mukaddimah. Mukaddimah 15 minit, ceramah habis berapa? Ketiga, bila kena habis yang tadi. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, suka yuhibbu. Kalau bahasa kita, habibi, habibati. Orang yang kita suka, orang yang kita sayang, kita panggil ya habibi, ya habibati, kita sayang. Kalau kita sedang bercinta sekarang, muhabbatin. Itu bahasa Hindustan lah, muhabbatin. Diambil pada bahasa Arab. Okay, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Melayu ni tuan-tuan semua ni. Semua asal daripada bahasa Arab. Cilok sikit. Awak pergi mana? Hari ini ada majlis. Majlis tu bahasa Arab. Ilmu, majlis ilmu. Dua-dua bahasa Arab. Ada program apa? Khatam. Khatam pun bahasa Arab. Khatam tu maknanya tamat, tutup, habis. Khatam. Masya Allah. Agak-agak apa bahasa Melayu tuan? Sambal kot. Nak kata apa? Bazar Ramadan, bahasa Arab. Tahulah tuan-tuan. Okey. Nak ke mana? Birat. Birat tu bahasa Arab. Birat nama dia tuan-tuan. Jadi banyak kita ni duk cakap bahasa Arab, cuma tak perasan yang kita ni dah cakap Arab. Kalaulah buka kelas bahasa Arab, tinggal ustaz je datang, hak lain lari balik tuan-tuan. Padahal kita tiap-tiap hari cakap. Baik, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun. Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang berjihad pada jalannya. Fi sabilihi saffa. Dalam keadaan berbaris. Ka'annahum bunyanum marsus. Seperti mana bangunan yang kukuh. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dia suka. Siapa-siapa yang berjihad di dalam jalan Allah, mereka itu membuat barisan seperti mana binaan yang kukuh, bunyanum marsus. Sebab itu tuan-tuan, di dalam dunia ni, seluruh dunia, bila datang sahaja hari perbarisan, hari perarakan sempena hari kemerdekaan, yang akan dipamerkan oleh mereka ialah kekuatan angkatan tentera mereka. Lagi kuat, lagi besar tentera yang berbaris. Lagi ramai, lagi gerun. Lagi serentak, lagi gerun. Lagi rapat, lagi padat bergerak tu. Bergerak dalam bentuk yang sama je. Lagi hebat. Di negara Mesir, bila dia berkawat tu saja, Allah nak bertukar kawat saja. Dia, Mesir, India, Pakistan. Berkawat tu saja, kaki ni naik petinggi kepala. Belum masuk Korea Utara, Korea Selatan. Sama. Lagi sama, lagi hebat. Kemudian mereka akan keluarkan pula alat-alat tentera mereka. Bawa kereta kebal, bawa perisai, bawa bom, bawa macam-macam. Untuk apa? Ditunjukkan tentang saf kami, barisan kami, barisan kekuatan tentera kami. Mana-mana negara pun tuan-tuan dia akan buat. Sebagai lambang kekuatan. Kemudian barulah dia datang kepada kita pula agensi kerajaan. Datang Kementerian Kesihatan, datang hospital. Bukan setakat kementerian datang. Artis veteran pun datang. Duk tolak dengan wheelchair. Nak menunjukkan kehebatan masing-masing. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa yang Quran sebut, apa yang Quran kata, mesti manusia buat. Allah Ta'ala kata bahawa Allah Ta'ala suka dengan kepimpinan, dengan barisan yang seperti bangunan yang tersusun kemas, rapi. Begitulah bentuk sebuah organisasi. Bentuk sebuah pejabat. Bentuk sebuah kementerian. Bentuk sebuah
apa benda pun, daripada pertubuhan, daripada persatuan, apa benda pun, binalah kekuatan organisasi seperti bangunan yang kukuh. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik. Yang pertama, apa yang ada dalam bangunan? Apa yang ada dalam bangunan? Kita hanya nampak dinding. Di sebalik dinding ada bata. Di sebalik bata ada pasir, ada bata, ada tanah merah. Di sebalik bata ada simen. Di sebalik simen ada besi. Di sebalik besi ada foundation. Ada cerucuk. Ada basic. Itulah makna bunyanun marsus. Ayat bunyanun dalam surah As-Saffat ini, dalam surah Saff ayat 4 ini bukan bermakna bunyan. Sebab ada orang cakap bunyan ada dalam Quran, surah Saff ayat 4. Sebab tu kalau kita pergi masuk lautan tiba-tiba hilang, itu bunyan sorok tadi. Bila kita tanya mana dia, itu dalam Quran ada ayat bunyan, dia pun tunjuk. Itu bukan bunyan tu. Tuan-tuan jangan faham bunyan. Sebab dia kata bunyan ni pakai baju warna putih. Ni akak dua orang ni pun bunyan juga nampak ni tuan-tuan ni. Dia tengok cerita Muhammad Khalid tu kan. Cerita Awi yang bercinta dengan bunyan tu. Kamu pisang. Bunyan dalam cerita tu pandai menyanyi kan. Lawa pula tu bunyan. Tuan-tuan sebab tu orang masuk bunyan tak mau balik. Dia kata cantik puteri bunyan tu. Itu lain. Itu cerita lain. Bunyan di sini daripada perkataan bina. Maksudnya apa? Binaan, bangunan, bunyan. Bukan bunian. Jauh tu tuan. Allah kata macam binaan yang kukuh. Baik. Apa benda yang kena ada di dalam sebuah bangunan yang kukuh? Yang pertamanya besi. Yang menjadi tulang belakang. Yang menjadi asas. Di dalam satu pertubuhan, dalam satu organisasi, mesti ada golongan besi. Tak ada besi, tuan-tuan, runtuh lama. Tapi besi ni orang tak nampak sebab dia dibalut. Besi ni orang tak nampak sebab apa? Dia orang belakang. Besi ni orang tak nampak sebab apa? Dia bahagian bawah. Dia jadi main bawah ni. Tak nampak sebab apa? Ditutup dengan cantiknya marble. Ditutup dengan cantiknya tiles. Tiles ini boleh bertahan sebab ada besi di dalam dia. Di bawah tiles ni ada besi. Tak ada besi, tak jadi. Tak ada besi, tak bangun bangunan ni. Begitulah yang manusia yang pertama ialah orang yang sanggup jadi besi. Tak ada dia orang ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dia orang ni tak nampak. Orang tak nampak. Sebab yang selalu dipolish, yang selalu digilap hanya bahagian atas. Dilap, dimop, dicuci, di-clean, dipolish atas. Tapi kalau bawah tak nampak, tak ada atas ni, pecah habis detai ni. Besi tak cukup. Tuan-tuan, begitulah dalam hidup kita. Ada orang yang jadi besi. Orang tak nampak jasa. Orang tak nampak peranan. Orang tak tengok pun. Ada program apa-apa pun yang atas. Ya. Ada program yang apa-apa pun yang di atas. Ya. Hak di bawah ni menong. Yang dipolish hak atas. Ya. Hak di bawah. Sebab tu ada pengorbanan. Setengah orang dia tak sanggup korban. Kalaulah golongan besi tak sanggup berkorban, habis.
Sebab tu jangan abaikan golongan besi. Tak nampak kerja mereka, tapi mereka adalah tulang belakang. Tak nampak kerja mereka pun, tapi mereka adalah tulang belakang. Tak ada mereka, tuan-tuan, institusi organisasi habis. Sebab itu di dalam Al-Quran ada satu surah nama dia Al-Hadid. Surah besi. Surah besi. Dan saya kata tadi, ada golongan dalam kehidupan kita, mesti ada orang yang jadi besi. Ada yang jadi iron mike. Ada yang jadi iron lady. Tak mengenal penat, tak mengenal jemu, tak mengenal letih. Dia tetap buat kerja. Walaupun orang tak nampak kerja dia. Walaupun orang tak gila kerja dia. Walaupun orang tak sebut kerja dia. Tapi kalau dia tak buat, tak jadi. Maka orang inilah, tuan-tuan, kadang-kadang dia termasuk di dalam satu sifat yang dipanggil apa? Ikhlas. Cuba tuan-tuan tengok surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tak ada. Allahus samad. Tak ada. Lam yalid walam yulad. Tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada. Tak ada apa Ustaz? Tak ada nama ikhlas. Tapi surah nama dia ikhlas. Perkataan ikhlas tak ada. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nama surah ikhlas. Tapi perkataan ikhlas tak ada. Itulah gambaran ikhlas. Kerja jalan, kerja buat jalan, apa pun jalan. Tapi orang tak tahu. Orang tak tahu pun. Orang tak tahu pun siapa yang susun kursi. Orang tak ambil tahu pun siapa yang susun kursi. Orang tak ambil tahu pun siapa yang buat pentas ni. Aku nak esok siap. Itulah besi. Tak ada yang tu, tuan-tuan, jenuh. Kadang-kadang kita tak nampak pentingnya. Salah satunya besi tu apa? Tu orang yang kerja pungut sampah. Tak ada golongan kutip sampah apa jadi Malaysia, tuan-tuan. Mogok pekerja majlis bandaran tu kutip sampah. Satu taman, satu bandar tu busuk dengan sampah. Tapi kadang-kadang lori sampah dia orang pun tak polish. Sebab apa? Orang tak nampak penting. Ni tuan-tuan duduk di hospital ni. Kalau tak ada pekerja yang duduk buang bahan-bahan yang nak kena buang. Yang ini ada bahaya, ni ada racun, yang ni ada ini, yang ini ada ini. Kalau tak dibuatkan pengasingan bahan nak dibuang ni, pekerja yang nak dibuang ni tuan-tuan, apa akan jadi tuan-tuan ni? Ni nama dia besi. Orang hak penting di dalam. Kadang-kadang kita tak nampak tuan-tuan hak driver ambulans. Kadang-kadang kita tak nampak yang jadi nurse ni. Mai kerja malam pula siapa nak nampak. Kadang-kadang kita tak nampak orang hak jadi besi, nama dia apa? Pengawal keselamatan. Walaupun kadang-kadang belum bergaduh saja dengan pengawal keselamatan. Tapi kalau tak ada dia orang ni tuan-tuan, tak terkawal kita ni. Ni nama dia besi. Yang jadi tulang belakang tuan-tuan dalam semua organisasi. Walaupun kita tak nampak, tapi mereka lah yang menguatkan benda itu. Yang jadi bersih, yang jadi elok, yang jadi semua benda. Di dalam sebuah bangunan ada bata. Tuan-tuan, bata ada dua jenis. Satu bata putih, satu lagi nama dia bata merah. Bata putih buat daripada pasir, bata merah buat pada tanah. Cuba tuan-tuan tengok. Satu bata dijemur. Satu bata dibakar. Satu bata dibakar. Sesuatu benda yang dibakar
ada benda yang jadi hancur. Kertas bila dibakar, hancur. Papan kayu dibakar, hangus. Kereta kalau terbakar, lingkup. Tetapi bukan semua benda yang dibakar tidak elok. Lagi dibakar, lagi kuat. Lagi dibakar, lagi kuat. Nama dia apa? Bata merah. Periuk tanah. Dapur tanah. Belanga. Tu, belanga. Lagi dibakar, lagi kuat. Labu sayung. Bukan semua benda yang dibakar tak elok. Bata tu, lagi dia bakar, lagi dia mampat. Tuan-tuan, begitulah kita yang berorganisasi. Tuan-tuan duduk di sini, macam-macam jenis orang tuan-tuan jumpa. Kadang-kadang dibakar. Jiwa dibakar. Semangat dibakar. Kadang-kadang terbakar. Hei, aku rasa nak mengamuk saja. Sabar. Ujian yang sampai pada awak menjadikan awak lagi hebat. Ujian yang sampai pada awak lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Sebab tu benda yang paling bermakna dalam dunia, dalam hidup kita ialah pengalaman. Bila tuan-tuan dibakar, dihentam, dibakar, dihentam, tuan-tuan makin kuat. Makin berpengalaman. Dan apabila orang-orang yang berpengalaman ini berada dalam satu organisasi, untung. Sebab dialah yang menguatkan binaan itu. Sayang tuan-tuan, kalau kita kehilangan orang yang berpengalaman. Sayang kita kalau orang yang berpengalaman itu pencin. Sayang kalau kita ni orang yang berpengalaman itu meninggalkan kita. Kita ni jadi kuat kerana pengalaman dia. Dan dia jadi hebat kerana pengalaman yang diuji dengan macam-macam. Sebab itu tuan-tuan, jangan takut dengan ujian. Terima ujian. Saya ni Ustaz, duduk di Ceras dah, beli rumah di Ceras, kerja pun di Ceras. Habis, ini kena tukar pula Ustaz, ke Segamat pula. Macam, pergi je lah. Ini yang saya tak tahan ni, suami sini, saya sini. Pergilah kerja. Pengalaman awak tu. Kadang-kadang pengalaman kita berhadapi situasi. Situasi yang kita sendiri tak boleh jangka. Jangan takut dengan cabaran. Cabaran tu menjadikan kita kuat. Dihentak, dihentam. Tambah zaman sekarang ni tuan-tuan. Silap sikit hentam. Semua orang. Doktor salah sikit, hentam. Nurse salah sikit, kena hentam. Yang paling banyak kena hentam tu pengawal keselamatan. Kena hentam saja dalam media sosial. Hospital lambat, kena hentam. ICU lambat, kena hentam. Kecemasan lambat, kena hentam. Kalau kita takut kena hentam, tuan-tuan, tutup hospital. Tapi kalau tutup hospital, apa akan jadi? Kalau kita nak merajuk, tuan-tuan, berhenti kerja, malah aku, orang kerja teruk-teruk, dah lah penat, marah pula. Saya resign sekarang. Apa akan jadi, tuan-tuan? Itulah nama dia jihad. Terpaksa berkorban. Terpaksa buat. Tuan-tuan ingat jadi ustaz ni. Seronok kan? Saya menghadapi ujian bunuh 4 kali. Bukan jadi penceramah ni senang. Tak? Orang bawa cuka getah, asid, nak siram muka saya. Orang bawa pisau nak tikam saya. Orang ugut saya, orang main serang saya. Saya kata dekat mak saya, mak, saya nak berhenti jadi penceramah. Sampai tahap nak bunuh-bunuh dah melampau ni, mak. Lepas tu kamu nak kerja apa? Jual tiket bas ekspres. Dekat Medan Kit di Ipoh. 3 hari saya duduk di rumah. Mak saya tanya, bila nak jual tiket? Kalau jual tiket pun bergaduh juga, mak. Tiket jual, bas tak datang. Lagi orang marah, mak.
baik saya bergaduh sebagai seorang pendakwah. Setiap kerja mesti ada cabaran. Setiap kerja mesti ada dugaan. Dugaan dan cabaran yang kita dapat menjadikan kita matang. Bata yang dah cukup dibakar. Periuk tanah yang dah dicukup dibakar. Mereka itu akan dihempuk jadi kuat. Labu sayung dibakar. Akan digunakan bertahun-tahun. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Periuk tanah yang dibakar, dihempuk, dihempuk, dibakar pula. Periuk tanah itulah yang masak laksa buyung. Periuk itulah yang duk masak kari. Dibakar sampai habis. Bata itulah yang sampai boleh bina bangunan berpuluh-puluh tingkat. Bata yang kamu bakar tadi. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk di organisasi memang terbakar. Kadang-kadang terbakar dengan pengurusan. Kadang-kadang terbakar dengan sistem. Undang-undang, peraturan. Kadang-kadang terbakar dengan orang yang kita tolong. Kadang-kadang kita terbakar dengan ahli keluarga, pesakit yang kita tolong. Kadang-kadang kita terbakar dengan sikap media. Tapi ingat, apa yang berlaku itu memberi pengajaran pada orang lain. Memberi pelajaran kepada sistem supaya kita makin kuat menghadapi ujian. Yang ketiga, ada orang dalam bangunan ini nama dia simen. Berdebu, berhabuk. Tetapi bila dicampur dengan air, dicampur dengan kapur yang secukupnya, dia membentuk ikatan yang sangat kuat antara bata dengan bata. Akhirnya sangat kuat. Kadang-kadang kita menganggap simen ni habuk lah. Kadang-kadang melekat dekat tangan kita ni, aduh. Tapi kita lupa. Bata saja kalau disusun, dia tak kuat. Melainkan ada simen yang menyambungkan di antara satu sama lain. Tuan-tuan duduk di hospital ni. Ada orang yang menjadikan tuan-tuan kuat. Supaya hubungan orang ramai dengan hubungan tuan-tuan organisasi menjadi kuat. Hubungan tuan-tuan dengan rakyat makin kuat. Hubungan tuan-tuan sama-sama makin kuat. Ni tuan-tuan nampak ni, hadut depan ni. Barisan pelawat hospital ni. Ni lembaga pelawat ni. Setengah ni, sibuk lah. Sibuk ni. Dia pun kena lantik, sibuk cakap. Yang ni lah yang membawa masyarakat. Yang ni lah yang membawa masalah tuan-tuan, kehendak tuan-tuan pada masyarakat. Yang ni lah yang nak memahamkan masyarakat. Mereka inilah yang menyuarakan apa yang masyarakat nak, dan mereka lah yang menyuarakan pada masyarakat apa kehendak tuan-tuan. Nama dia apa? Lembaga pelawat inilah yang jadi rapid. Apa-apa pun lembaga pelawat inilah tuan-tuan yang main peranan. Supaya sesuatu isu ditutup dengan cara yang baik. Bata ni, kalau tuan-tuan tengok ni bata ni tuan-tuan, kena pula tukang tak apa reti pasang bata. Punya hodoh, sengit. Tetapi bila datang simen, dia tutup. Nampak cantik. Cuba tuan-tuan hack tengok simen tu. Hack tengok simen ni. Allah tuan-tuan, bata ni ada hak remuk pun ada, tinggal separuh pun ada. Tetapi keburukan bata tadi ditutup dengan finishing simen yang cantik. Rata. Inilah golongan yang dipanggil sebagai perantara. Di antara masyarakat dengan penjawat. Di antara orang ramai dengan orang yang bekerja. Supaya menjadi harmoni. Ada orang yang kena berjiduk. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka cantiknya bangunan itu ialah dengan cat. Cat. Cantiknya bangunan kita ni ada cat. Ada cat yang tahan lama.
10 tahun. Ada cat yang kena ada air, pudar catnya. Ada cat yang bila kita bersandar, melekat dekat baju kita, cat dia tu. Ada cat yang tahan lama, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang yang berada di barisan hadapan, yang membawa gambaran cantiknya organisasi kerana cantiknya warna. Orang akan tengok bangunan itu sebab cantik. Orang akan berhenti sebab cantik. Orang akan singgah sebab cantik. Menarik. Tuan-tuan, ada orang yang dipanggil golongan barisan hadapan. Ada kadang-kadang orang yang ke tengah, nama dia PRO. Ada yang penyambut tetamu. Ada yang dipanggil pengawal keselamatan. Ada yang dipanggil doktor. Layanan tu, tuan-tuan. Semua orang melayan dengan baik. Hospital tu doktor dia bagus, tak ada sombong. Hospital tu bagus, nurse dia tak ada sombong. Nurse dia bagus tak? Sisters tu bagus tak? Sister tu bagus tak? Ya Allah. Makcik beranak 10 kali ustaz, dia tak ada marah makcik ustaz. 10 kali makcik bersalin. Ni tuan-tuan, kita semua adalah orang yang mewarnai cantik tak cantiknya sebuah organisasi. Cukuplah satu cat saja diconteng, dah tak cantik bangunan. Satu cat saja pudar, berlaku di sini, satu bangunan tak cantik. Sebab tu menjadi tanggungjawab kepada semua menjaga nama baik sebuah organisasi. Jangan sekali-kali buat satu benda yang mencemarkan. Sebab orang suka nampak luaran. Orang suka nampak kulit buku. Orang suka nampak kulit di luar. Packaging di luar. Packaging buruk, dia kata buruk. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, kemuncak kepada sebuah bangunan apa dia? Engineer. Arkitek. Kemuncak kepada sebuah bangunan, arkitek dan engineer. Ni pemimpin. Kalau arkitek tu tuan-tuan, dia buat daripada bawah sengit, maka sengitlah bangunan sampai ke atas. Kalau arkitek salah tuan-tuan, bangunan 18 tingkat, lift tak ada. Parah tuan-tuan. Tanya pada arkitek, kenapa tak buat lift? Saya terlupa. Atau nak buat macam mana sekarang? Kita buat lift di bahagian luar. Apa akan jadi pada sebuah bangunan? Tak cantik dah. Tidak ada tangga keselamatan. Tingkat 4, tak ada tangga. Belakang tak ada. Apa kena buat? Kena bina pula tangga besi turun pula. Takkan cantik dah mana-mana bangunan yang ada tangga besi di luar bahagian dia. Sebab tu yang paling penting apa dia? Arkitek. Sesebuah bangunan. General sesebuah bangunan. General pada sebuah pasukan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut bunyanun marsus. Bagaimana daripada organisasi yang paling atas membawa sampai yang paling bawah menjadi foundation. Ni, hak paling penting di atas ni. Sebab tu kalau di atas tak betul, yang di bawah tak betul. Yang di atas ni rosak, yang di bawah ni langsung tak boleh pakai. Kan? Tapi kalau di atas tu tegas, yang di atas tu amanah, yang di atas tu menjaga kebajikan, yang di atas tu adil, yang di bawah ni akan berkhidmat dengan sangat baik. Dia akan sayang, dia akan suka. Tapi kalau di atas tu tak betul, yang di bawah ni habis tuan-tuan. Sebab itu jom kita membina organisasi yang baik. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Saf ayat 4. Yang pertama. Yang kedua. Ada 3 golongan yang Allah suka. Pertama, orang yang mendirikan solat malam. Bangun, sembahyang malam. Qumil lail, bangun, dirikan solat. Sekarang kita berada pada 10 yang akhir Ramadan. Solat. Ada 3 amalan yang tuan-tuan buat. Kena buat ni. Penutup ni.
Pertama, setiap malam sampai malam raya ni, tuan-tuan sedekah. RM1 pun jadilah. Setiap malam RM1, setiap malam RM1 di surau, di masjid. Mudah-mudahan kita dapat sedekah pahala Lailatul Qadar 84 tahun. Jadi ya, ni langsung tak sedekah. Duk sedekah kat bazar Ramadan. Baju raya. Duk sedekah beg kuning tak habis-habis. Beg kuning tak habis-habis. Macam-macam kuih dah kita beli. Macam-macam tudung dah kita beli ni. Beg kuning. Pukul 3 pagi shopping. Sedekah untuk kita. RM1 je buat transfer jalan. 2. Baca Qul Huwallah 3 kali sebelum tidur. Sebab pahala membaca Qul Huwallah 3 kali. Seolah-olah kita khatam Quran. Seolah-olah kita habiskan Quran. 3 kali Qul Huwallah. Yang ketiga, tolong semayang sunat 2 rakaat. Bangun sahur, pukul 4.30 pagi, 5 pagi. Buat tahajud. Mudah-mudahan kita dapat pahala 84 tahun. Kita semayang tahajud. Baik, ada 3 golongan yang Allah suka. Pertama, orang yang sembahyang malam. Bangunlah tuan-tuan. Baca doa. Ya Allah, ni kita ada pesakit. Kita adalah besi. Kita adalah besi. Orang bukan tahu. Orang tak tahu, orang tak nampak kerja kita. Apa dia? Kita nurse. Kita doktor. Bangun sembahyang malam, sebut nama pesakit tu. Ni ubah nama duduk dalam wad kita ni, yang kita duk uruskan dia sakit. Ni Haji Dolah ni sakit, potong kaki dia. Ya Allah, kau berikanlah kesembuhan pada dia, ya Allah. Berapa ramai nurse, doktor yang doa untuk pesakit. Malam-malam bangun tak. Pesakit tak tahu. Keluarga pesakit tak tahu. Kita dengan Tuhan saja tahu betapa ikhlasnya kita. Inilah besi. Kita tak tahu pun berapa batang besi dalam simen ni. Dalam foundation ni, berapa inci besi kita pun tak tahu. Yang kita tahu kita pijak, yang kita tahu kita duduk. Saya bila sampai di Burj Khalifa di Dubai, saya tengok, subhanallah, tingginya. Sebab tu nama dia Buruj. Buruj ni dalam Quran, surah Al-Buruj, gugusan bintang. Burj Khalifa. Apa makna Buruj? Buruj maknanya kubu. Selain daripada gugusan bintang, Buruj maknanya kubu. Tempat malaikat duduk di situ untuk jadi tentera Allah. Buruj maknanya kubu. Apa makna kubu? Engkau kena tengok di atas. Burj Khalifa kena tengok di atas. Saya kata macam mana aku nak panjat ni? Tengok punya panjangnya orang beratur. Ramainya manusia beratur nak naik. Nak naik apa nama Burj Khalifa. Jadi saya pun jumpa kawan saya. Saya kata saya nak naik di atas. Dia kata boleh. $300. Boleh $300 murah lah. Daripada duduk menapak tuan-tuan. 1 kilo. Sila Tan Sri. Terima kasih yang bahagia Tan Sri Mazlan Lazim turut datang. Puan Sri, terima kasih. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan, bangunan tu hampir 1 kilometer. Bangunan tu hampir 1 kilometer. 900 meter lebih. Saya tanya pada dia, besinya mana? Panjang mana besi dia? Dia kata besi dia kalau disusun daripada Dubai, susun besi tu panjangnya sampai ke Australia. Panjang tak panjang, besi yang membina kan. Yang boleh tegak tu sampai sekarang. Kalau disusun besi tu memanjang daripada Dubai tu sampai ke Australia. Tapi orang tak nampak peranan besi tadi.
Pasal dia duduk di belakang, dia duduk di bawah, dia duduk di dalam. Mana orang nampak? Supalah tuan-tuan adalah benteng. Kadang-kadang orang tak nampak. Bukan orang ingat tuan-tuan pun. Yang orang ingat artis. Yang orang ingat artis. Artis bercerai orang ingat. Artis nak menikah orang ingat. Ngorak artis lagi orang ingat tuan-tuan. Ada dia yang ingat ni, Kak Leha ni. Kak Zong. Misi Jamilah. Kita ni ingat misi Jamilah tu sebab Sudirman duk menyanyi. Tuan. Kalau tak ada lagu Jamilah tu tak tahu misi ni. Nasib baik P. Ramlee buat cerita Doremi dulu. Misi tu. Apa nama Wan Cik Daud tu. Kadang-kadang yang kita nampak benda lain. Orang sanjung benda lain. Tapi orang tak nampak. Tak apalah. Sebab kita buat kerja ni bukan nak bagi orang nampak. Orang nampak habis kuat. Terima kasih. Terima kasih Encik Doktor. Terima kasih Doktor. Misi. Terima kasih Misi. Lega dah. Kalau pesakit cakap pada kita. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Kita rasa lega dah. Tapi yang saya tak rasa lega. Bila nurse tu, bila saya nak keluar pada ward, nurse bangun. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi Datuk. Jumpa lagi Datuk. Jumpa lagi. Yang tu saya tak suka. Mana faham? Faham. Tak faham sudah. Janganlah jumpa dalam wad. Jumpa kat kedai makan tak apa. Jumpa kat masjid ke apa ke. Jumpa lagi Datuk. Bulan depan jumpa balik tuan-tuan. Ni parah ni tuan-tuan. Saya ni rumah nombor 2 saya hospital. Tak jumpa di rumah, cari di hospital. Adalah dia di hospital. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bayangkan tuan-tuan berdoa. Nurse berdoa. Doktor berdoa. Bangun sembahyang malam. Ya Allah, Ya Rahman. Sian Pak Mat Tempe ni, Ya Allah. Nak pergi kutip hutang, langgar dek motorkar. Ada sekarang dalam ward ICU tu, Ya Allah. Kau berilah kesihatan pada dia, Ya Allah. Berilah ketenangan pada isteri Pak Mat Tempe. Dah lah pekak, badak pula, Ya Allah. Tu cerita P. Ramlee tu. Pak Mat Tempe langgar motorkar, kata dia. Apa? Kata dia. Pekak, kata dia. Alangkah mustajabnya doa tuan-tuan. Dahlah tuan-tuan buat kerja tolong orang. Dahlah tuan-tuan bantu orang sakit. Dahlah tuan-tuan tolong orang. Kita boleh tolong orang. Saya boleh tolong orang. Tapi saya tak boleh tolong orang yang luka. Saya tak reti nak operate orang. Saya boleh tolong macam-macam orang. Saya tolong tuan. Macam-macam orang minta tolong saya. Boleh saya tolong. Ustaz, saya nak pergi haji. Tolong, tolong. Ustaz, saya nak pergi umrah. Tolong, tolong. Ustaz, rumah saya terbakar. Tolong. Ustaz, rumah saya nak pakai zinc. Ganti zinc terbakar. Tolong Ustaz, tolong. Ustaz, anak saya ni tolong. Ustaz, saya ada kanser. Tolong. Ustaz, saya ni ada masalah jantung. Tolong operate. Boleh Agak-agak pergi mana lepas operate tu? Saya ke penjara, abang ke kubur. Ada benda yang orang lain boleh tolong. Ada benda lain yang tak boleh tolong. Hanya tuan-tuan barisan hadapan yang boleh tolong. Syukur tu. Saya kalau pakai baju nurse, kena tangkap tu. Jangan buat pakai baju pesakit, tak ada orang tangkap. Pakai baju nurse, relax, jalan. Sister Kazim. Sekejap lagi polis mai. Saya tak boleh menyamar jadi Dr. Kazim. Pakai buh pula teleskop sini, buh doktor. Doktor? Lain macam doktor ni tuan. Tak boleh. Hanya tuan-tuan yang berjawat, hanya tuan-tuan yang bertugas, hanya tuan-tuan yang terpilih dapat. Saya yang kata nak pakai uniform doktor, baju doktor, nak pakai uniform security guard pun tak boleh. Hanya tuan-tuan yang boleh. Tiba-tiba, tuan-tuan tak berbangga dengan apa yang tuan-tuan boleh buat. Ustaz ramai orang boleh jadi. Hari ni semua orang jadi ustaz. Orang yang tak erti agama, hari ni bercakap pasal agama. Kita pun tak tahu dia ni ustaz ke tidak, tuan-tuan. Bahaya sungguh. Ajaran sesat pun jadi ustaz. Tapi tuan-tuan, kedudukan tuan-tuan di sini
bekerja, menguruskan, memberi ubat, merawat. Tiba-tiba tuan-tuan boleh tadah tangan berdoa. Masya Allah. Allah suka pada orang yang macam itu. Yang bangun sembahyang malam, wasallu wal laili wan nasu niyamun. Yang bangun tengah malam, manusia lain sedang tidur, berdoa pada Allah, mustajab doa ni. Nombor 1. Nombor 2, siapa yang Allah suka? Orang yang merapatkan saf dia di dalam solat. Waktu dia sembahyang, dia rapatkan saf. Apa? Sampai setan pun tak boleh celah. Ni. Orang yang rapat dalam solat, lambang rapatnya perpaduan kasih sayang. Kenapa? Saya sembahyang di Jeddah. Saya sembahyang di satu masjid di Jeddah. Tengok depan tu kosong, saya pun penuhkan bahagian depan. Bila saya duduk sebelah orang tu, Allah tuan-tuan, dia ni makan apa lah, bau lah kat semut. Dia tangkap kepala. Punya dia tuan-tuan. Penin. Ketiak apa ni? Saya pun jauh sikit saja, pergi renjak jauh sikit dekat dengan dinding masjid. Masuk rakaat kedua, dia tarik saja pergi sebelah dia, tuan-tuan. Tengah sembahyang, dia tarik saya. Astaghfirullahalazim. Memang tak khusyuk. Tak menapah apa tahiyat, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa makna saf? Rapatkan, samakan, luruskan. Tapi bukan sekadar itu. Pakaian yang menyenangkan. Bau yang menyenangkan. Aku nak masuk dalam saf. Aku nak bercampur dengan orang. Aku kena pakai yang wangi, yang cantik, yang menarik, yang elok. Sebab tu Allah kata, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai yang cantik-cantik, yang elok-elok bila ke masjid. Tu. Orang yang duduk dalam saf. Maksudnya apa? Orang yang berkasih sayang. Bersatu hati. Allah suka, Allah cinta pada orang yang berkasih sayang. Macam orang yang duduk di dalam saf solat. Tak ada kira siapa. Kamu datang lambat belakang. Kamu datang awal depan. Tak ada apa-apa keistimewaan. Kita adalah sama saja. Allah suka. Yang ketiga yang Allah suka siapa dia? Orang yang berjihad pada jalan Allah. Di dalam saf yang tersusun ratur. Tuan-tuan susunlah atau elok. Alhamdulillah. Sistem yang tuan-tuan buat, nak bagi senang orang, nak bagi senang berurusan, buat. Walaupun setengah orang nampak, tapi itu adalah peraturan. Okey, kena hormat untuk menjadikan organisasi kita hebat. Ni Datuk Tazri ni orang polis ni. Orang yang beruniform. Orang askar. Ada undang-undang dia, organisasi dia. Saya bila ceramah di kem askar, IC kena bagi juga. Kena mengadap juga dekat pengawal. Dapat pas pelawat, baru dia dengan escort saya masuk dalam. Dia tak boleh. Baru ni saya ceramah dekat Kementerian Luar, Putrajaya, macam tu juga. Ceramah pun tak penceramah. Duduk sini. Hari tu saya ceramah dekat pejabat apa ke? Perdana Menteri. Macam tu juga. Kena scan sana, scan sini. Baru boleh saya ceramah dalam dia. Pasal apa? Organisasi. Kalaulah organisasi tu tak ada sistem. Siapa saja kok sukalah masuk. Lingkup kita, tuan-tuan. Tapi sayang kadang-kadang orang luar menghormati organisasi kita. Yang menjatuhkan nama baik ialah orang yang dalam organisasi itu sendiri. Orang memandang tinggi, tapi kita yang di dalam dia menjatuhkan. Ini yang menjadi masalah. Nama dia parasit. Nama dia toksik. Saya cakap pada pengarah filem. Saya kata, buat apa filem macam ni? Saya cakap, entah.
Pergi ambil kaki, pergi letak kat janggut. Saya tegur. Dia mana faham, tak faham sudah. Dan saya tegur dia direct, secara langsung. Nanti tuan-tuan tengok apa yang saya cakap dengan dia. Saya kata, puan, zaman sekarang ni, Jabatan Agama ada penguatkuasa, Majlis Agama ada penguatkuasa. Dengar saja ajaran sesat sampai terus. Satu. Yang kedua, zaman sekarang orang dah terpelajar, orang dah tahu dah mana ajaran sesat, orang dah tahu dah, orang tak akan buat benda-benda macam itu. Zaman dulu-dulu ya. Boya. Al-Boya. Dia mimpi ya, aku mimpi isteri kamu semalam. Tok guru dia kata apa? Aku mimpi bini kamu semalam. Oh, malam tu dia hantar isteri dia. Dia seronok pula isteri dia boleh tidur dengan guru sesat dia. Itu zaman dulu. Dia bukan tok guru, dia bukan ustaz. Orang sesat yang dianggap tok guru. Itu ajaran sesat 70-an, 80-an. Kita juga panggil dia ustaz, padahal dia bomoh. Anak awak ni, tak kahwin-kahwin ni ada sial. Kena buang sial. Mandi bunga, mandi bunga. Siapa nak mandikan? Saya mandikan. Misai bertarim. Dalam mengandung masjid tu. Yang pergi serah pasal apa? Tu ustaz tu ustaz. Dia bukan ustaz. Ustaz tak mandi anak darah orang. Ustaz tak buat benda tu. Tu nama dia start. Tok bomo yang kamu panggil ustaz. Pasal apa? Pasal dia baca bismillah. Bismillah. Ha, ustaz terus. Oh, masalah ni. Tok siap memanggil ustaz mampu. Dia tok siap, tok siap. Ni tok siap duk cuci pun. Ustaz, ya. Ustaz tu pun. Tok siap tu pun. Elok. Saya cakap kat dia. Benda tu tak ada dah, puan. Puan buat filem macam ni lagi. Baik puan buat filem tentang keburukan hedonism. Keburukan budaya seronok melampau. Budaya lupa kepada agama. Budaya kerja duk seronok aja. Contoh dia apa? 14 Februari. Saya kata, nak kata ustaz pergi rogol orang, tak ada puan oi. Kalau ada satu kes ya. 2 kes ya. Tu pun bukan ustaz pun. Dia kata ada, benda ada saya nak buat. Betul. Baik kau buat filem tentang 14 Februari. Hari memperingati kekasih. 14 Februari pergi sedekah darah. Pergi sedekah darah pada jantan. Cukup 9 bulan pakat beranak ramai. Yang tu lagi banyak. Melahirkan anak tanpa nikah. Yang tu yang kena buat filem. Buruknya budaya bersuka-suka. Lagi bahaya. Saya balik pada umrah. Ramai orang sambut saya dekat airport. Oh, saya duk tolak beg dengan Zam-Zam tu. Oi. Ramai pula dia sambut aku. Mana dia orang tahu saya balik daripada umrah? Rupa-rupanya bukan dia orang sambut saya. Dia orang sambut sarang hair di belakang. Korea mana tak tahu, K-pop tak tahu, cilaka betul. Saya perasan sekejap kan. Allah, histeria. Ya Allah, polis bantuan duk tolak-tolak nak kerumun. Yang tu lagi menakutkan tuan. Sampai boleh berpeluk, boleh serah macam-macam ni apa? Saya cakap tuan. Benda-benda macam ni saya cakap. Tuan-tuan, yang terakhir. Hari ni kita ada interaksi dengan Quran. Tuan-tuan, khatam Quran. Bagus. Al-Quran dia menjawab segala persoalan tuan-tuan. Kalau ada orang yang hari ini tak menjawab soalan, maknanya dia tak rujuk kepada Quran, dia tak baca kepada Quran. Contoh. Tadi kita cakap tentang bunyanun marsus. Binaan yang kukuh. Tuan-tuan pergi ke Mesir. Saya bila pergi ke piramid, saya suka tengok bata dia. Bukan bata, batu yang asal. Batu yang sekarang ni dah kena rupa ribu tahun punya batu. Dia dah berlopak. Tapi yang asalnya, batu yang asal ni macam ni. Kilat dia, berkilat. Berkilat, potongannya halus. Sama pula potongan dia.
Potongan tu sama. Mesin apa yang dia orang pakai boleh sama? Mesin apa dia orang pakai boleh buat piramid? Sekarang tengah kecoh. Rupanya piramid yang 3 segi tu, ada lagi dunia di bawah dia. Ada lagi bangunan memanjang di bawah dia. Tamadun yang lagi hebat, tuan-tuan. Maka timbullah teori. Apa teori dia? Yang membina piramid Babylon, Petra, ialah makhluk asing. Sebab otak mereka tak boleh fikir macam mana orang zaman dulu boleh buat piramid yang begini besar. Angkat dengan apa? Membuat periuk piring yang begitu besar. Di Babylon. Apa benda ni? Siapa buat ni? Lalah makhluk asing. Allah jawab tuan-tuan dalam Quran. Apa yang Allah jawab dalam Quran? Yang membuatnya ialah jin. Yang membuatnya ialah syaitan. Surah Sad ayat 37. Allah Ta'ala kata, wasyaitan kulla bana'in wa ghawas. Dan syaitan-syaitan itu dipermudahkan jin, dipermudahkan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan jin dan syaitan membina, mendirikan bangunan dan menyelam di dalam laut, mencari binaan-binaan dan barang-barang di dalam laut. Tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran surah Sabah ayat 13 dan surah Sad ayat 37. Terang-terang Allah Ta'ala sebut binaannya dibuat oleh jin dan syaitan. Malah jin boleh memindahkan istana. Dalam surah Sabah, dia boleh pindahkan istana Balqis. Sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada kursi, istana depan mata dah sampai. Jin Ifrit boleh ubah. Sebab tu tuan-tuan nak menjawab soalan apa? Quran boleh jawab. Cuma kadang-kadang kita tak faham ayat apa yang kita baca. Ustaz, ya, petroleum nak habis, petrokimia nak habis. Jadi macam mana Ustaz? Akan habis? Takkan habis. Allah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشْ. Di dunia ini dijadikan kehidupan, dan di dunia ini sahaja ada kehidupan untuk kita. Takkan habis. Air takkan habis. Kau duduklah. Ustaz, kita dah ramai sangat orang ni Ustaz. Kena kurangkan orang Ustaz ni. Terlalu ramai. Nanti makan tak cukup. Allah cakap dalam Quran surah Al-A'raf ayat 13. Takkan habis. Cukup untuk kita hidup. Tuan-tuan nak tanya apa tuan-tuan? Nak jawab isu. Saya ceramah di Oxford. Habis program. Orang putih ni tanya saya. Nak pergi mana dia nak bawa? Saya kata ronda, nak ronda. Kan senang masuk Oxford. Saya masuk tempat Harry Potter. Masuk tempat ni, masuk dalam museum ni. Lah saya kata, tinggalkan saya di museum ni. Sebab saya nak tengok tulang dinosaur. Rangka dinosaur yang lengkap ada dekat Oxford Museum. Saya nak tengok. Sebab dekat ceras tak ada tulang dinosaur. Ada tak dinosaur disebut oleh Allah dalam Quran? Dia menjawab. Semua cerita. Semua. Tuan-tuan duduk di hospital. Penyakit yang paling banyak sekarang apa dia? Depression. Anxiety. Bukan kata cikgu sekolah aja yang kemurungan. Doktor pun kemurungan sekarang. Nurse lagi banyak murung. Penyakit ni. Ada tak kemurungan Allah sebut dalam Quran? Bila kita ni menghadapi masalah, bila kita menghadapi ujian, bila ada surah Maryam ayat 26. Fakuli washrabi wa qarri aina, kata Allah. Inni nazartu lirrahmani sawma. Bagaimana nak menghadapi kerunsingan, bagaimana nak menghadapi kemurungan, bagaimana nak menghadapi masalah. Ni pesakit-pesakit kita ni tuan-tuan. Daripada Allah ciptakan, tiba-tiba Allah ambil balik.
Allah ciptakan badan yang sempurna. Tetapi kerana sakit, Allah ambil balik sebahagian kaki. Kadang-kadang tak boleh terima, menangis siang malam. Apa kita nak buat? Surah Maryam ayat 26, Allah Ta'ala beritahu. Kalaulah tuan-tuan kita boleh adaptasikan apa yang kita buat, belajar dengan apa yang kita temui dalam Quran, alangkah cantiknya tuan-tuan. Dalam surah tu dia sebut, fakuli, makanlah. Nombor satu, orang yang menghadapi masalah tentang jiwa, yang menghadapi masalah tentang kejiwaan, tentang anxiety, tentang depression ini tuan-tuan, nombor satu Allah sebut, makanlah. Adakah mereka akan makan nanti badan jadi gemuk? Tak. Cuba tengok balik pemakanan yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Apa dalam surah Al-Ma'idah yang awak boleh makan? Apa benda yang Allah ciptakan untuk awak untuk kita makan? Apa benda yang terbaik untuk badan awak? Ni dia makanan dia. Satu dijelaskan. Pemakanan mengawal jiwa manusia. Kadang-kadang jiwa manusia menjadi liar kerana apa? Salahnya pemakanan dia. Jiwa dia menjadi memberontak kerana faktor pemakanan dia. Dua, kata Allah, minum. Hari ni cek tengok minuman apa yang awak minum. Allah kata minumlah. Mesti disebut di dalam Quran minuman terbaik. Adakah dia susu? Ada ustaz cakap, saya dengar ceramah. Anak-anak sekarang ni jadi macam ni sebab minum susu lembu. Tu yang jadi bodoh tu. Itu takkan susu lembu jahat. Kita kena bagi minum susu ibu. Ya, susu ibu untuk 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Kalau budak tu 16 tahun, takkan susu ibu lagi. Umur 3 tahun 4. Aiman, mai susu ibu mai. Bapak dia cakap, saya pun nak juga. Ni parah ni. Jangan kita faham je itu. Mesti ada benda terbaik. Susu. Allahu Akbar tuan-tuan. Minuman. Air berapa banyak. Tuan-tuan buat kajian. Air apa yang terbaik. Berapa banyak yang perlu ada dalam badan air kita. Ni dalam bulan Ramadan ni. Yang ketiga tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut apa? Hiburkan hati. Sejukkan mata. Wa qarri ainah. Pergi seronokkan mata awak. Pergi healing. Seronok. Membina persekitaran yang menyeronokkan. Alhamdulillah. Hospital kita ni sekarang ni tuan-tuan. Udah macam hotel. Ada hotel. Tengok hospital besar-besar ni. Tengok nurse pun seronok. No? Penting tu. Bayangkan nurse muka cengih. Makanlah ubat. Baik. Lagi murung sikit tuan-tuan. Membina persekitaran jiwa. Pergi bawa berjalan. Pergi. Kurangkan benda-benda yang sesak pada awak. Sebab tu Nabi Siti Maryam, Allah perintahkan pergi tempat lain. Jangan duduk sini. Orang tak suka engkau, orang kutuk engkau. Pergi duduk tempat lain. Lepak sana tenang-tenang. Saat lagi dah selesai patah balik. Dan jangan layan orang. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku tak layan orang. Tuan-tuan, kalau orang kutuk kita, orang maki kita, diam sudah. Kenapa dia maki kita? Anjing. Kalau dia tak kenal, dia menyalak. Tapi kalau dia kenal kita, dia tak menyalak. Ingat orang tu tak kenal kita, tak tahu kita, sebab tu dia menyalak. Relax, sabar. Tak payah. Last salahkan dia. Kalau lawan lagi, lingkup tuan. Ambil kaedah sama ya. Gunakan kaedah yang sama. Dua. Manusia ni. Kalau tuan-tuan membina kejayaan tuan-tuan. Membina kejayaan tuan-tuan. Yang jauh pun akan dekat dengan tuan-tuan. Bila tuan-tuan berjaya, yang buta pun celek dengan tuan-tuan. Yang selama ni tak pernah tegur tuan-tuan pun bisu dengan tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah berjaya, semua pakat mengaku saudara. Ni perangai kita.
Sebab tu jangan peduli orang. Lantaklah dia kutuk kita, dia buat apa. Kau sukalah kau ada mulut, engkau boleh cakap. Tapi aku akan usaha sampai berjaya. Bila berjaya, engkau paling jauh. Bila aku berjaya, engkau paling dekat. Engkau buta, tak nampak aku. Tapi bila aku berjaya, mata dia celah. Ini manusia, tuan-tuan. Kita kena faham perangai manusia ni. Bila dia tahu, yang ketiga, jangan meletakkan terlalu banyak syarat untuk bahagia. Jangan meletakkan terlalu banyak syarat. Aku teringin macam suami aku macam tall, dark, banyaknya masalah kau. Handsome. Jadi, sampai bila kau nak dapat? Kau nak dapat bila? Dark, tall, handsome ni bila? Kau kena pergi Tanzania. Suami awak tu. Orang beranang. Jadilah. Dialah yang bawa awak naik motor, datang pagi-pagi. Naik motor. Dialah yang pakaikan helmet untuk awak tarik. Kalau ada kereta, bagus kan? Banyaknya syarat. Nak kena ada kereta, nak kena ada tall, dark, handsome. Nak kena itu, nak kena ini, nak kena itu, nak kena. Bila nak bahagia? Supalah kita kerja di hospital ni. Bahagia lah. Kita membina persekitaran yang membahagiakan. Senyum, bersih, tak sombong, tak berpura-pura. Kita membina diri kita untuk orang suka dengan kita. Sebab tu bila saya ceramah, tuan-tuan, saya pastikan orang suka. Saya ceramah bagi orang senyum, bagi orang ketawa. Saya tak nak bagi orang nguap. Ini sama-sama dengan penceramah. Hak dengar ceramah pun nguap. Ini tak, dia parah ni tuan-tuan. Bina yang terbaik. Banyak syarat untuk bahagia ni. Nak rumah 3 bilik air, 4 bilik air, nak rumah semi-D. Awak sekarang rumah flat, buatlah syurga di rumah awak. Yang kelima, yang keempat, tuan. Punca yang kita jadi tak seronok. Punca yang kita tak jadi seronok dalam diri kita ni sebab kita duk tengok orang. Tu yang kita jadi tak seronok hidup. Tengok Ustaz Kazim duduk atas pentas, bunga banyak pula tu. Aku ni duduk di kursi plastik je. Akhirnya kita tak seronok kursi yang kita duduk. Dia lupa. Ada orang sampai sekarang tak boleh duduk. Diri je. Abang kita 5 orang. Boleh tadi berdiri sampai sekarang. Kita kadang-kadang Allah komplain tak habis-habis. Kita tak syukur. Sini teruklah Ustaz. Allah teruklah Ustaz. Pesakit ramai lah apalah. Alhamdulillah. Kamu tak jadi nurse doktor di Palestin lagi. Bukan kata hospital dengan doktor pun dia tembak sekali. Sampai doktor pun tak ada, nurse pun tak ada. Kita duk nampak orang, kita tak bayangkan. Dan yang terakhir tuan-tuan. Saya sebut pada tuan-tuan, jadilah yang disebut oleh Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia, ialah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Dan tuan-tuan terang-terang duduk di dalam satu jabatan kementerian tempat kerja yang memberi manfaat pada orang lain. Saya satu hari duduk dalam hospital. Satu malam, satu hari, satu malam, duduk hospital. Dua hari puasa, saya jadi imam. 2 hari puasa, saya jadi imam tarawih. Masuk hari ketiga puasa,
saya tak boleh imam. Sebab saya buang air kecil, sat-sat buang, 30 kali satu malam. Lalas saya tidur tepi pintu tandas. Sebab senang saya merangkak masuk dalam tandas nak kencing. Nurse datang, dia kata, Ustaz, tak payahlah. Ustaz kencing je dalam mangkuk ni. Tak gamuk saya tunggu dalam mangkuk ni. Nurse tu lawa pula, tak mau saya. Sebab dia tengok, tu payah ni parah ni tak ni. 3:30 pagi. 3:30 pagi, nak kencing, air tak keluar. Oh, kacau ni. Sakit. Menjerit lah panggil nurse. Oh, cepatlah makcik. Oh, tengok pasal apa saya ni. Apa masalah pula tadi. Duk keluar-keluar lah, tak keluar pula. Oh, tuan-tuan ni pengalaman. 4:30 pagi, Dr. Mai. Dia tabuknya saya. Buh beg ni. Lega tu. Banyak pula air kencing ni. Kuning, pek. Nak buat macam mana kalau tak boleh kencing? Nak buat macam mana? Kalau tak ada nurse, tak ada doktor, tak ada hospital, nak buat macam mana? Cakap apa? Ambil pisau, tikap. Pergi keluar. Tak reti kita. Tapi setengah pesakit, dia lupa. Dia tak ingat. Ada pula orang cakap, Ustaz Kazim ni dia bukan percaya doktor. Belah otak hang. Saya duduk siang malam pergi hospital. Tak percaya kerja dah apa. Operate saja 5 kali. MRI saja 4 kali. Doktor suruh buat apa pun saya buat ikut je. Tak nak bantah. Hari tu saya buat MRI, buat. Tak nampak lah Datuk. Dah 45 minit tak nampak apa lagi. Tak nampak lah. Kita buat lagi sekali. Nampak tuan-tuan. Lagi sekali masuk. Insap terus tuan-tuan. Macam duduk dalam keranda je rasa. Sebab tu kalau kita ni ada anak-anak degil tuan-tuan. Masuk je MRI. Sejam tuan-tuan. Baru dia tahu tinggi langit, rendah langit tuan-tuan. Allah. Jadi tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita ni orang tak ingat. Kita ni orang duk maki. Tak ucap terima kasih pun. Saya tengok satu video, tapi bukan hospital Malaysia lah, luar negara. Dia tampaknya nurse. Nak masuk melawat pak dia, nurse kata apa, atau ni waktu bukan melawat, dia bagi sungguh kan makcik tu. Macam buah kau roktang bagi. Tu gini, ni balik rumah macam tu. Nurse. Orang tak ingat. Nak kata apa, orang tengah marah. Kadang-kadang sayang sangat kot kat keluarga dia. Tak apalah. Janji aku jadi yang terbaik. Khairun nas. Aku adalah yang terbaik. Jadi target kita ialah untuk jadi orang terbaik. Dan tuan-tuan dah duduk di tempat ini. Jaga elok-elok pekerjaan tuan-tuan. Jaga elok-elok niat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan tuan-tuan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا بسم الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أرقي والله يشفيك اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي ولا شفي إلى أنت ولا يغادر سقما إلى أنت أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.